Soalan yang pertama, apakah hukum seorang perempuan melakukan solat jamak ketika pulang ke kampung sendirian? Doakan saya cepat dapat jodoh, Ustaz. Soalan pertama daripada janda. Okey. Tak tahulah janda kan anak dara, tak apalah. Okey. Bila orang kata panjangkan mudahkan jodoh saya, kita kata amin. Kita tak berdoa pun tak apa. Ada orang di hantar surat, dia kata anak saya akan lakukan pembedahan esok, tolong doakan agar selamat dan cepat kembali sihat. Saya hanya jawab amin. Sebenarnya amin sudah cukup. Tahu tak benda mana amin? Amin ni artinya Allahumma stajib lana wa la tukhayyib raja'ana. Ya Allah, makbulkanlah permintaan kami ini, janganlah kiranya kau hampakan perharapan kami ini. Itu makna amin. Itu yang kita doa amin amin tu. Panjang maksud dia. Baik. Dia balik kampung, balik rumah mak dia. Dia duduk Kuala Lumpur, kerja Kuala Lumpur, jadi artis di Kuala Lumpur ni, ahli seni di Kuala Lumpur. Faham? Tapi balik kampung, duduk mana? Duduk Gua Musang. Contoh. Okey. Dia balik di kampung Gua Musang, mak dia duduk sana, dia tak ada sana, dia rumah sini dah. Beli rumah di sini, okey, menetap di sini, mustautin di sini, kawan-kawan semua di sini. Balik ziarah orang tua. Okey. Jadi begini, bila kita tidak lagi duduk di tempat asal kita, kita sudah berpindah. Bermakna kita bertukar tempat tinggal. Walaupun asal kita dilahirkan di Gua Musang, rumah tu dah, walaupun kawan dan anak beranak kita semua masih ada di situ, kita sudah menetap di KL, tempat tinggal kita KL, bukan lagi Gua Musang. Jadi bila kita pergi ke Gua Musang, kita dikira musafir. Dalam perjalanan pergi, kita musafir, boleh jamak qasar. Dalam perjalanan balik Gua Musang ke KL pun musafir, boleh jamak, boleh qasar. Yang jadi persoalan, di kampung mak kita tu boleh tak jamak qasar? Jawapannya kena tengok dulu. Niat kita nak balik kampung berapa hari? Kalau kita niat nak balik 3 hari atau kurang, 3 hari, atau nak balik 2 hari, atau nak balik 1 hari saja, atau nak balik sejam saja, maksudnya tidak lebih dari 3 hari. Faham? Okey? Nak balik 3 hari saja, nak balik 2 hari saja, nak balik 1 hari saja, maka sampai di kampung Gua Musang tadi, awak masih berstatus musafir yang singgah. Faham? Bila status diri kita musafir, boleh jamak, boleh qasar, 3 hari 3 malam di kampung mak ayah kita. Nah, sebab yang nak bolehkan kita jamak qasar itu ialah status kita. Aku sekarang boleh jamak atau tidak? Boleh. Kenapa? Kerana aku musafir. Itu jawapan dia. Aku sekarang dah sampai di rumah aku sendiri, boleh jamak ke tak? Tak dah, kerana hilang nama musafir. Baru kita faham. Tapi kena ingat, 3 hari itu tidak masuk hari pergi, tidak masuk hari balik. Faham tak? Habis bengong jadi muka. Faham tak? Itu buat majlis ilmu tak? Supaya hilang kebengongan itu. Faham lagi? Nah, untung mengaji dah. Kita mari bengong, balik cerdik. Tak apa, mengaji. Okey? Begini maksudnya. Hari ini hari apa? Kak Rema jawab. Hari ini hari apa? Usia, faktor usia. Okey. Hari ini hari Sabtu. Okey. Hari ini Sabtu, balik ke Gua Musang. Okey, esok Ahad, lusa Isnin, lepas tu Selasa. Bila nak balik KL? Rabu. Okey. Tengok ni, ingat sampai mati. Hari ni balik bertolak ke kampung Gua Musang lah. Balik Kuala Ketir lah. Dah balik ke Johor lah. Hari Sabtu. Faham? Ahad, Isnin, Selasa. Bila nak balik KL semula? Rabu. Rabu nak bertolak balik dari Gua Musang ke KL, dari Alustar ke KL, dari JB ke KL, dari Kuantan ke KL. Faham? Maka hari pergi tidak dikira Sabtu, hari balik tidak dikira Selasa. Tinggal berapa hari? Jadi awak sebenarnya dikira 3 hari saja. Boleh jamak, boleh qasar. Ingat lagi?
Angguk. Takut angguk saja. Tak faham pun. Nak balik hari ni, nak balik Rosta hari ni, nak balik Kota Baru hari ni, nak balik JB hari ni, nak balik Kuantan hari ni. Faham? Hari apa hari ni? Hari Sabtu. Tadi bertolak balik pukul 11 pagi sampai pukul 6 petang. Hari Sabtu. Tidak dikira. Tak kira. Hari nak balik sini ke sini, balik hari apa pula? Nak balik semula KL. Selasa. Tinggal Ahad, Isnin, Selasa. Hari Rabu balik sini. Ahad, Isnin, Selasa. 3. Tak dikira. Maksudnya kamu masih musafir. Yang menyebabkan kamu tidak lagi nama musafir ialah kamu pergi ke rumah ibu bapa kamu atau pergi ke sebuah negeri untuk 4 hari dan ke atas. Faham lagi? Kita nak pergi hari ni, nak pergi mana? Nak pergi makan angin di Kota Baru. Hari ni hari Sabtu. Nak duduk Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Bila nak balik? Khamis. Tambah 1 jari. Tak cukup jari. Hari pergi, hari Sabtu, tidak dikira. Hari balik, hari Khamis, tidak dikira. Tinggal berapa? Kamu dikira 4 hari saja duduk di Kota Baru. Hilang nama musafir, namalah kamu pemukim Kota Baru. Haram jamak, haram qasar. Faham? Okey. Kita bila travel 2 marhalah ke atas, 85 km ke atas, kita bergelar musafir. Okey. Sampai bila kita hilang nama musafir? Bila kamu singgah ke sebuah negeri 4 hari. Hilang nama musafir. Kalau kamu singgah ke sebuah negeri 3 hari, tak hilang nama musafir. Kerana arti pemukim orang yang singgah pada satu tempat sekurang-kurang 4 hari. Jelas lagi ya? Rasa jelas dah, apa lengoh dah aku kabur. Faham lagi? Nah. Soalan seterusnya,